Kejap. Saya pasang. Okey, assalamualaikum guys. Halamak. Okay, guys, kita tutorial untuk main gym bahagian back. Mula-mula kita tukar dia punya berat dia dulu. Lepas tu kita tukar dia punya jenis-jenis permainan. Okey, kita mula dengan yang atas ya. Atasnya yang besi panjang guys. Tu. Lepas tu yang bawah tu kita kena letak pemberat lah supaya kabel tu tak berpusing. Ni pun dah berpusing ni, jadi nanti kita adjust lah. Lepas tu lepas tu kita buat back bahagian atas dululah guys. Saya punya game, satu game 4 set 25 rep, 20 kg sahaja guys. Untuk menguruskan badan tak perlu berat-berat guys. Halamak. Macam tu lah guys. 25 rep, 25 kali lah, 25 kali tarik. Tu panggil rep. Lepas tu set. Set kita baru habis satu set guys. Okey, kita ada lagi 3 set. Semuanya 4 set. Dan game tu kita main yang atas punya satu game. Game pertama. Lepas tu kita rehat 1 minit guys untuk masuk set kedua.
Lama kita dah masuk set kedua. Okey, kita nak masuk set ketiga pula. Rehat 1 minit. Okey, saya tak turun benda ni sebab perut saya besar, jadi dia sangkut kat perut, jadi saya tak turun lah. Macam tu guys. Pada perut-perut kecil bolehlah pakai benda tu. Support lutut. Support berat. Alamak guys. Okey, kita masuk set ketiga guys. Okey guys, kita baru habis set ketiga guys. Lagi satu set lagi guys. Lama guys. Hari ni kita ajar cara untuk orang beginner lah guys. Saya pun beginner juga guys. Lama. Kita pakai besi palang yang atas sekali. Yang atas sekali tu dia fokus pada belakang lah. Keseluruhan yang belakang, dari kepak pergi sampai kat pinggang tu guys. Lama guys. Dia yang besi palang yang atas ni, kalau kita buka luas, dia boleh mengurangkan bongkok lah guys. Berisi kan, orang berisi ni dia belakang dia nampak macam bongkok sikit, padahal dia tak bongkok pun guys. Cuma lemak dia dekat bahagian bawah leher tu, bawah tengkuk tu, dia besar. Yang tu nampak macam bongkok sikit guys. Alamak guys. Okey, kita masuk set last lah untuk game pertama ni guys. Okay guys, settle. Ni besi yang kita gunakan. Okay, boleh pegang macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Sini dalam sikit, luar sikit. Ni mesin bag guys. Kalau nak tahu, ini adalah mesin bag. Mesin bag yang automatic lah panggil. Dia ada support. Yang ada kabel ada support. Yang tak ada kabel, yang manual lah orang panggil. Alamak guys. Okay, kita akan masuk untuk game kedua. Kita akan masuk next time lah. Yang ni game pertama. This time, next time game kedua. Okay guys, Assalamualaikum. Thank you for watching.